Okey geng, apa yang aku nak buat hari ni, aku nak pasang relay signal lampu belakang ni. Relay dengan songket ni. Sebab apa, kalau kita pasang yang standard punya, dia berkelip laju tau untuk LED signal belakang ni. So jadi aku guna yang ni, beli di Shopee je. Nanti aku taruh link ke bawah. Sebab kalau kita guna yang ni, kita boleh adjust tau, nak laju ke slow, berkelip tu. So aku akan buka ke website yang sebelah sana. Untuk memudahkan korang untuk tukar ni, aku suggestkan korang beli ni, soket yang macam ni. Mudah untuk pasang terus sambung ke soket sana. Okay geng, bagi aku tukar dulu. Dia duduk belah kanan belah kanan. Alright, stay tune geng. Okay geng, untuk pasang relay ni, tanggal ni belah kanan. Belah kanan ni. Okay, bagi aku tanggal dulu. Semua ni semua. Right. Layan. Okey, ni relay dia. Ni dia, aku akan cabut. Ni relay original. So, bagi aku pasang lah. Okey geng, dah settle. Dah settle. Alright. So bagi aku pasang dulu. Aku pasang macam biasalah. Macam mana korang tanggal ni, macam tu lah korang pasang balik. Klik ni jangan lupa Klik ni sini. Sini. Right. So bagi aku pasang dulu. Okey gang, itu saja daripada saya video kali ni, tukar soket dan relay. So next, untuk apa video korang boleh komen di bawah. So thank you gang, support. Jangan lupa like, comment, subscribe. So